Pak besar weh. Oh. Sedap. Kau kena datang. Saya sedap. Udang besar-besar weh. Dia apa? Dia punya rasa Apa nama kedai? Ha? Apa nama kedai? Kedai ada kedai hantu. Yang mana sakit jantung jangan datang. Nanti takut terkejut. Tapi memang sedap serius. Tak ada gurau je. Nama kedai dia tak ingat tadi. Udang galah. Sebab apa terlalu sedap sangat sampai tak ingat kedai. Nama dia apa? Udang galah lubuk hantu. Udang galah lubuk hantu. Macam tu lah bini aku cakap. Tapi memang besar-besar bas tu udang tu. Udang dia kau biasa kan, kalau udang kepala kita buang kan, ini kepala kau boleh makan kan. Tak ada hal. Memang betul orang makan kepala udang galah. Tapi kalau kata buat masa sekarang kita nak jumpa orang tu betul berniaga macam ni susah.